Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya ataupun fototropisme. Gerak balas tumbuhan terhadap graviti atau geotropisme. Tujuan mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Penyataan masalah, bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap graviti? Hipotesis, akar tumbuhan tumbuh ke arah graviti manakala pucuk tumbuhan tumbuh ke arah yang bertentangan dengan graviti. Pemboleh ubah manipulasi kedudukan anak benih relatif dengan arah graviti. Pemboleh ubah bergerak balas arah pertumbuhan akar dan pucuk. Pemboleh ubah dimalarkan adalah kehadiran air, ketidakhadiran cahaya, anak benih dengan akar dan pucuk yang lurus. Bahan dan radas, anak benih kacang hijau dengan akar pucuk yang lurus, kapas lembab dan plastisin, dan radas ialah perimetri. Okey, radas seperti yang ditunjukkan, di mana 5 anak benih kacang hijau diletakkan di atas kertas kapas yang lembab. Prosedur, sediakan radas seperti yang ditunjukkan seperti rajah di atas. Pastikan anak benih diatur pada kedudukan yang berbeza dalam perimetri. Perhati dan lakarkan keadaan pucuk dan akar anak benih di dalam perimetri. Simpan susunan radas dalam almari lembab gelap selama 2 hari. Selepas 2 hari, perhati dan lakarkan kedudukan pucuk dan akar anak benih. Kesimpulan, anak benih akan bergerak balas terhadap graviti. Ini adalah yang cikgu buat eksperimen di dalam makmal. Perhatikan akar ni dia bergerak ke bawah, dia akan menunjukkan geotropisme positif. Okey, eksperimen ketiga ialah gerak balas tumbuhan terhadap air ataupun hidrotropisme. Tujuan mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap air. Penyataan masalah, bahagian tumbuhan yang manakah bergerak balas terhadap air? Hipotesis, akar tumbuhan tumbuh ke arah air. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran sumber air. Pemboleh ubah bergerak balas adalah arah pertumbuhan akar anak benih. Pemboleh ubah dimalarkan adalah graviti, ketidakhadiran cahaya, dan anak benih dengan akar dan pucuk yang lurus. Bahan, anak benih kacang hijau yang mempunyai akar dan pucuk yang lurus, kapas lembab dan kalsium klorida kontang. Radas, kasar dawai dan 2 bika. Okey, susunan radas seperti yang ditunjukkan. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan rajah di atas. Perhati dan lakarkan keadaan anak benih dalam bika X dan simpan kedua-dua bika X dan Y di dalam almari gelap. Selepas 2 hari, perhati dan lakarkan keadaan anak benih dalam bika X dan Y. Jadi kesimpulan dia, akar anak benih bergerak balas terhadap air. Sekian, terima kasih.